Salam sejahtera, nama saya Shelistika Thaddeus, nombor matriks 289402. Hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan juga kesimpulan. Kita pergi kepada pengenalan. Secara ringkas, budaya politik merujuk kepada cara rakyat berfikir dan bertindak terhadap sistem, politik serta institusi negara. Ia mempengaruhi bagaimana rakyat melihat kuasa, kepimpinan dan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Di dalam konteks ini, sikap dan nilai masyarakat sangatlah penting kerana ia menentukan sejauh mana rakyat percaya kepada institusi politik dan juga sanggup terlibat dalam proses demokrasi. Jadi, walaupun sesebuah negara mempunyai sistem pilihan raya, budaya politiklah yang menentukan keberkesanannya. Korea Selatan merupakan contoh menarik kerana negara ini pernah melalui tempoh pemerintahan auditoриan sebelum berjaya membentuk sistem demokrasi moden. Peralihan ini tidak berlaku secara tiba-tiba. Sebaliknya, dipengaruhi oleh sejarah seperti penjajahan, ancaman keselamatan dan juga tekanan daripada rakyat sendiri. Gerakan rakyat seperti Gerakan Demokrasi pada Jun 1987 menjadi titik perubahan penting apabila rakyat mula menuntut hak dan kebebasan politik. Sehingga hari ini, penyertaan rakyat terus berkembang melalui pilihan raya, peranan masyarakat sivil dan protes amat seperti Revolusi Lilin. Kesannya, budaya politik penyertaan telah menjadi sebahagian daripada amalan politik harian di Korea Selatan dan menjadi asas kepada kelestarian demokrasi negara tersebut. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Sazlina binti Muhammad Zamil, nombor matrik 289401. Okey, bagi sifat budaya politik Korea Selatan, apa yang kita dapat lihat, ia adalah satu gabungan antara nilai tradisional dan prinsip demokrasi moden. Negara ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Confucianisme yang menekankan nilai hierarki, kesetiaan dan hormat kepada autoriti. Namun selepas tahun 1987, rakyat Korea Selatan menjadi lebih kritikal dan aktif dalam proses politik, terutamanya dalam hal penglibatan dan hak asasi manusia. Kepimpinan di negara ini dinilai berdasarkan prestasi, integriti dan pengamalan prinsip demokrasi. Selain itu, nasionalisme yang tinggi wujud di kalangan rakyat, terutamanya akibat sejarah penjajahan Jepun dan ancaman keselamatan dari negara jiran. Asas budaya politik Korea Selatan banyak dipengaruhi oleh Confucianisme yang memupuk kestabilan sosial dan kepatuhan. Namun penjajahan Jepun membangkitkan kesedaran tentang nasionalisme dan kebebasan politik. Selepas itu, era auditoриan mengekang kebebasan tetapi pada masa yang sama, ia mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara. Perubahan besar berlaku selepas Gerakan Demokrasi Jun 1987 yang menjadi titik perubahan dalam orientasi politik rakyat. Sejak itu, penyertaan politik diterima secara meluas sebagai saluran sah dalam sistem demokrasi negara, di mana rakyat mempunyai suara yang lebih kuat dan menentukan masa hadapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idayu binti Faridin, nombor matrik 289158. Budaya politik di Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh sejarah perjuangan rakyat mereka. Walaupun rakyat masih mempercayai sistem kerajaan, namun kepercayaan itu sifat bersyarat, bukan buta. Mereka sangat berhati-hati terutamanya terhadap pemimpin yang dilihat korup ataupun menyalahgunakan kuasa. Dari segi penyertaan politik pula, rakyat Korea Selatan memang aktif dan berani bersuara. Kadar keluar mengundi mereka tinggi dan ramai juga yang terlibat dalam NGO serta menggunakan media sosial untuk menyuarakan pandangan. Selepas reformasi politik tahun 1987, nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan bersuara dan hak asasi manusia semakin dihargai. Contoh yang jelas ialah apabila masyarakat sanggup turun ke jalan untuk protes besar-besaran seperti protes lilin anti-Yun yang menuntut perletakan jawatan presiden.
Selain itu, media digital seperti Twitter dan YouTube kini menjadi kuasa baharu rakyat Korea Selatan. Mereka guna platform ini untuk berbincang, menyedarkan orang ramai dan mengkritik isu politik secara terbuka. Kesimpulannya, budaya politik Korea Selatan menunjukkan bahawa rakyat mereka sangat peka, berani dan aktif dalam proses demokrasi. Bagi mereka, politik bukanlah hanya tugas ahli parlimen, tetapi tanggungjawab. Seterusnya, saya akan terangkan tentang simbol budaya politik di Korea Selatan. Kalau kita lihat, banyak simbol yang dekat di hati rakyat Korea Selatan dan mencerminkan semangat politik mereka. Contohnya, bendera Taegukgi bukan sekadar simbol negara tetapi membawa maksud keseimbangan dan keharmonian. Ia menggambarkan harapan rakyat terhadap kestabilan politik dalam negara. Lagu kebangsaan mereka, Ekuga, juga memainkan peranan penting dalam menyemarakkan semangat patriotisme. Lebih-lebih lagi ketika rakyat berjuang menuntut demokrasi. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun bukan sekadar bekas presiden tetapi dianggap sebagai simbol perubahan dan harapan rakyat. Mereka berjaya membuka ruang untuk suara rakyat dalam sistem politik yang dahulunya lebih tertutup. Contoh paling jelas ialah Candlelight Protest pada tahun 2016, iaitu protes besar-besaran yang menunjukkan rakyat Korea Selatan tidak lagi pasif. Mereka berani turun ke jalan, menuntut keadilan dan integriti dalam kepimpinan. Akhir sekali, bangunan Parlimen Korea Selatan atau National Assembly menjadi simbol utama bahawa demokrasi masih hidup dan terus berkembang di negara itu. Kesimpulannya, semua simbol ini mencerminkan betapa masyarakat Korea Selatan sangat menghargai demokrasi dan berani mempertahankannya apabila diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi'i bin Kamaruzaman, nombor metrik 289111, ingin membentangkan berkenaan perkembangan nilai politik dan perspektif PNP di Korea Selatan. Nilai politik dan perspektif PNP di Korea Selatan berkembang melalui pengalaman sejarah, perubahan ekonomi dan transformasi sosial. Selepas Perang Korea, negara berada dalam keadaan miskin dan tidak stabil, menyebabkan rakyat menerima kepimpinan yang kuat serta kebebasan politik yang terhad demi keselamatan dan kelangsungan hidup. Budaya politik ketika itu menekankan ketaatan, disiplin dan kesetiaan kepada negara, bukan penyertaan demokratik. Dalam tempoh authoritarian, khususnya di bawah pemerintahan Park Chung-hee, kerajaan mengutamakan pertumbuhan ekonomi, perpaduan negara dan kawalan politik. Penyertaan politik rakyat adalah sangat terhad, pilihan rakyat tidak kompetitif dan media dikawal ketat. Walaupun kebanyakan rakyat bersikap pragmatik dan tunduk kepada autoriti, bibit ketidakpuasan mula muncul dalam kalangan pelajar, intelektual dan pekerja yang terdedah kepada idea demokrasi dan isu ketidakadilan. Peralihan nilai politik berlaku dengan ketara pada akhir 1970-an hingga 1980-an apabila pendidikan dan urbanisasi meningkatkan kesedaran politik rakyat. Nilai politik berubah daripada ketaatan kepada penyertaan aktif. Kemuncaknya ialah pada tahun 1987 apabila gerakan rakyat memaksa pembaharuan perlembagaan dan memperkenalkan pilihan raya presiden secara langsung. Selepas peralihan ini, demokrasi menjadi amalan biasa dalam kehidupan politik Korea Selatan. Rakyat lebih aktif dalam pilihan raya, perbahasan awam dan masyarakat sivil. Kesimpulannya, PNP di Korea Selatan berkembang daripada politik berasaskan survival kepada budaya politik yang lebih sedar, partisipatif dan demokratik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Karunisa Binus Abdullah, nombor metrik 289192. Dalam bahagian ini, saya akan menghuraikan bagaimana proses sosialisasi politik membentuk budaya politik rakyat Korea Selatan, khususnya melalui peranan ejen-ejen utama.
Sosialisasi politik merujuk kepada proses berterusan di mana individu membentuk sikap, nilai dan orientasi politik sepanjang hayat mereka. Apa yang penting di sini ialah sosialisasi politik bukan sekadar pemindahan maklumat tetapi proses yang membentuk cara rakyat berfikir, menilai dan bertindak terhadap kuasa politik. Dalam konteks Korea Selatan, proses ini sangat signifikan kerana negara tersebut melalui peralihan daripada authoritarianisme kepada demokrasi. Pertama, melalui sosialisasi formal iaitu sistem pendidikan dan institusi pengajian tinggi. Melalui pendidikan sivik dan kurikulum sejarah, rakyat Korea Selatan didedahkan kepada nilai demokrasi, hak asasi manusia serta tanggungjawab kewarganegaraan. Mekanisme ini penting kerana ia membina kesedaran politik awal dan meletakkan asas bahawa pernyataan politik adalah sah dan perlu dalam sistem demokrasi. Selain itu, sosialisasi politik di Korea Selatan berlaku secara tidak formal melalui keluarga, media dan juga pengalaman sosial. Peristiwa seperti Gerakan Demokrasi Jun 1987 dan Revolusi Lilin 2016 sehingga 2017 berfungsi sebagai pengalaman pembelajaran politik kolektif. Rakyat bukan sekadar belajar tentang demokrasi tetapi mengalaminya secara langsung. Pengalaman ini membentuk kepercayaan bahawa pernyataan awam secara aman boleh membawa perubahan politik yang berperlembagaan. Dalam era semasa, media sosial menjadi ejen sosialisasi yang semakin dominan. Platform digital membolehkan rakyat mengakses maklumat politik dengan pantas, terlibat dalam perbincangan awam dan menyertai mobilisasi politik. Bagi generasi muda khususnya, media sosial membentuk budaya politik yang lebih kritikal, responsif dan partisipatif. Ini menjelaskan mengapa tekanan awam menjadi mekanisme penting dalam politik Korea Selatan hari ini. Namun, sosialisasi politik juga menghasilkan perbezaan orientasi antara generasi. Generasi lama lebih menekankan kestabilan dan keselamatan negara, manakala generasi muda lebih menuntut ketelusan, accountability dan reformasi. Interaksi antara kedua-dua generasi ini membentuk budaya politik Korea Selatan yang dinamik tetapi budaya tahan. Akhir sekali, sosialisasi politik melalui pelbagai ejen telah membentuk rakyat Korea Selatan sebagai masyarakat yang menghormati institusi tetapi tidak pasif terhadap kuasa dan aktif mempertahankan prinsip demokrasi. Inilah faktor utama yang menyumbang kepada kelestarian budaya politik demokratik di Korea Selatan. Sosialisasi politik juga menghasilkan perbezaan orientasi antara generasi. Generasi lama lebih menekankan kestabilan dan keselamatan negara, manakala generasi muda lebih menuntut ketelusan, accountability dan reformasi. Interaksi antara kedua-dua generasi ini membentuk budaya politik Korea Selatan yang dinamik tetapi budaya tahan. Akhir sekali, sosialisasi politik melalui pelbagai ejen telah membentuk rakyat Korea Selatan sebagai masyarakat yang menghormati institusi tetapi tidak pasif terhadap kuasa dan aktif mempertahankan prinsip demokrasi. Inilah faktor utama yang menyumbang kepada kelestarian budaya politik demokratik di Korea Selatan. Kesimpulannya, sebagai penutup pembentangan ini dapat kami simpulkan bahawa budaya politik Korea Selatan terbentuk melalui kepungan nilai tradisional dan tuntutan demokrasi moden yang berkembang selari dengan pengalaman sejarah negara tersebut. Peralihan daripada pemerintahan auditarian kepada sistem demokrasi bukan sahaja mengubah institusi politik, malah membentuk rakyat yang lebih matang, kritikal dan berani bersuara secara berperlembagaan. Melalui proses sosialisasi politik dan peranan pelbagai ejen sosialisasi, masyarakat Korea Selatan menghormati institusi pemerintahan sambil menuntut ketelusan serta accountability daripada kerajaan. Secara keseluruhannya, Korea Selatan menjadi contoh negara Asia yang berjaya membina budaya politik demokratik yang stabil, responsif dan berdaya tahan dalam menghadapi perubahan politik dan juga sosial. Sekian dan terima kasih.